Banyak produk-produk warga negara asing khususnya daripada negara Bangladesh yang ada dalam negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Insya-Allah kita doakan agar semua anda berada dalam keadaan yang ceria-ceria, selalu sihat walafiat, agar anda semua dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tangan warga-warga asing ini. Kita tengok sekarang ini bukan hanya menjadi satu lambakan pendatang asing tanpa izin ataupun parti ataupun pendatang haram. Ia juga menjadi lambakan produk daripada warga asing. Ini yang amat membimbangkan kita sebagai rakyat Malaysia sekarang ini. Kita tengok bahawa terlalu banyak produk-produk warga negara asing khususnya daripada negara Bangladesh yang ada dalam negara kita. Dan kita tengok produk-produk ini juga ada logo-logo halal daripada negara mereka. Bukan setakat itu sahaja, kita tengok hatta di KK Mart tidak ada sebarang tanda harga berkaitan produk warga negara asing daripada Bangladesh ini. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita boleh jadi satu tanda tanya kerana mereka tidak letakkan tanda harga. Berkemungkinankah barang-barang ini masuk melalui pintu belakang dengan tidak dibayar cukai kepada kerajaan? Ini tuan-tuan, ini juga perlu menjadi satu persoalan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Bagaimana? Bukan setakat negara kita ini menerima lambakan pendatang asing tanpa izin. Terlalu ramai dalam negara kita, di semua tempat, di semua sektor, ada saja warga-warga asing yang bekerja di dalam sektor-sektor yang tidak dibenarkan oleh kerajaan, tetapi mereka boleh bekerja. Kita beranggapan bahawa mereka ini semua adalah pendatang haram. Pendatang haram ini mudah saja tuan-tuan. Mereka tidak ada dokumen, salah guna dokumen, salah guna permit, pasport tamat tempoh. Ini semua boleh diklasifikasikan sebagai pendatang asing tanpa izin apabila ditangkap oleh pihak immigration. Bukan setakat itu sahaja, negara kita sekarang ini menerima lambakan produk-produk barangan daripada negara Bangladesh. Bagaimana Malaysia ini boleh membiarkan produk-produk warga negara Bangladesh boleh dijual di seluruh negara dengan begitu bebas? Dan peniaga-peniaga kita daripada kalangan warga negara Bangladesh ataupun di kedai-kedai mart ini boleh pula ambil barangan-barangan produk-produk warga asing ini mereka jual. Mereka jual pula tuan-tuan dalam kawasan lambakan warga-warga asing ini. Apa yang kita nak bagi tahu? Dia orang sedang menawan negara kita daripada semua sektor. Daripada sektor pertanian melibatkan penalukan penjajahan, rantaian makanan melibatkan sektor pertanian ini. Daripada tanam benih sehingga tanaman ini dituai dan dibawa pergi ke pasar untuk dijual, dan kemudian daripada pasar itu dijual kepada kedai runcit, kedai makan, dan dijual kepada pengguna. Semua rantaian perniagaan ini diuruskan oleh warga asing. Itu melibatkan rantaian melalui sektor pertanian. Cuba apa tengok, daripada kedai makan pun sama. Kedai makan, tukang masak, pekerja, diorang buka kedai, buka restoran, pembeli, pengguna, semua ini rantaian permakanan ini, semua ini daripada kalangan warga asing yang kendalikan perniagaan ini. Semua dia orang kontrol. Apa yang ada dengan kita ini sebagai rakyat Malaysia? Sektor makanan dia orang kontrol, sektor pertanian dia orang kontrol, sektor construction dia orang kontrol. Dia orang buat satu modus operandi. Ini warga-warga asing ini. Majikan bawa masuk pekerja warga asing. Pekerja-pekerja ini bekerja dalam sektor pembinaan. Kemudian mereka lari bekerja dalam sektor pembinaan. Mereka lari daripada majikan. Apa yang akan berlaku? Akan muncul di kalangan warga-warga asing khususnya daripada negara Bangladesh. Mereka ini akan buat subkon. Mereka akan buat kerja sendiri. Mereka tak mahu makan gaji. Mereka akan kontrol manpower. Mereka akan pergi runding dengan kontraktor-kontraktor yang dapat kerja daripada kerajaan. Diorang ini nak sub kerja tu dengan satu jumlah nilaian yang akan dirunding antara kontraktor dengan subkon daripada
warga asing ni. Kalau kontraktor kita nak ambil pekerja, nak bayar gaji, dia orang tak mahu. Apa subkon ini akan bagi tahu? Tak ada pekerja yang nak bekerja. Bermakna apa kena berlaku? Kontraktor akan dapat projek daripada jabatan kerajaan dan dia orang nak jalankan kerja, dia orang tak boleh, tak ada pekerja. Dia orang terpaksa subkan kerja ni kepada warga asing. Bila dia orang subkan kerja ni, subkon daripada warga asing ini akan cari, dia boleh dapat pula pekerja-pekerja daripada kalangan negara dia. Dia yang bayar gaji kepada warga negara dia yang bekerja ikut dia sebagai subkang. Ini yang berlaku. Ini melibatkan construction. Sebab itu kita dah habis dah semua sektor. Warga asing ini mula menjajah. Melibatkan barangan am dan peruncitan, semua dimonopoli oleh warga-warga asing dalam negara kita. Barangan runcit, semua dimonopoli oleh warga-warga asing. Kedai makan, semua dimonopoli oleh warga-warga asing. Diorang ada pendatang haram, ada dalam negara kita. Berjuta-juta pendatang haram dalam negara kita. Pendatang-pendatang haram yang ramai ada dalam negara kita ini, termasuk dengan pekerja warga asing sekali, diorang akan support dan makan di kedai-kedai warga negara mereka sendiri. Sebab itu, warga asing ini dia tidak memerlukan kepada support daripada rakyat Malaysia. Dia cukup dengan bangsa diorang, rakyat negara diorang yang pergi makan, support kedai itu, diorang dah boleh survive dah. Ini yang berlaku dalam negara kita. Hampa tak percaya, hampa pergi di Jalan Ipoh. Hampa tengok. Deretan tu adalah kedai-kedai warga negara Pakistan. Majoriti yang makan adalah rakyat Pakistan. Ada juga di kalangan warga tempatan yang pergi makan. Tetapi tak ramai. Yang ramai pergi makan, yang support perniagaan diorang ini adalah warga negara diorang sendiri. Diorang ini yang pergi makan. Yang support perniagaan rakan-rakan mereka. Yang support perniagaan warga negara mereka. Diorang pergi makan. Sebab itu, warga negara asing tak perlu kepada sokongan daripada rakyat tempatan. Kedai runcit sama juga. Warga-warga diorang akan pergi berbelanja di kedai-kedai runcit yang dibuka oleh warga-warga asing ini. Sama saya tuan-tuan. Dia tak memerlukan rakyat tempatan. Hampa bagi tahulah apa perniagaan pun. Semua diorang yang memonopoli perniagaan dalam negara kita. Sebab itu, kita sebagai rakyat Malaysia, kita hanya ada kuasa. Kuasa sebagai kerajaan. Kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang. Tetapi, apabila penguat kuasa tidak boleh menjalankan tanggungjawab amanah untuk ambil tindakan berdasarkan undang-undang negara untuk membasmi pendatang asing tanpa izin, untuk membasmi penjajahan pendatang haram mula menjalankan perniagaan, mula menjajah perniagaan kita, mula menjajah ekonomi kita. Kalau kita tidak boleh menggunakan undang-undang untuk ambil tindakan, habis tuan-tuan. Jahanam negara ni. Memang jahanam. Yakin, percaya, jahanam negara kita. Sebab kita tidak menggunakan penguat kuasa, tak buat kerja tuan-tuan. Penguat kuasa makan gaji buta tuan-tuan. Penguat kuasa tidak ambil tindakan penguatkuasaan dengan bersungguh. Sebab itu negara kita jahanam tuan-tuan. Dia akan merompak subsidi hak-hak rakyat tempatan. Tak kira bulan tuan-tuan. Dia bukan kira bulan, bukan kira bintang, bukan kira matahari. Puak-puak ni tak nak kira apa pun. Selagi tak mampus, selagi itulah dia orang akan merompak hak negara kita. Ini kita nak cerita, pendatang haram terus merompak hak rakyat dan penguat kuasa terus butakan mata dalam mengambil tindakan penguatkuasaan.